Boleh atau tidak kita tidur berbogel? Pula dah. Tak ada kerja orang Kuala ni. Hukumnya haram, berdosa besar tidur berbogel di masjid. Boleh? Kalau muduk seorang kok pandamu, tak ada masalah. Tak ada sebab benda-benda duduk telanjang dalam rumah. Dengar molek hukum. Sebut dalam kitab I'anatul Talibin, sebut dalam kitab Asnal Matalib dan seumpamanya. Saja-saja je telanjang dalam rumah makruh, tidak haram. Dia jenis berahi telanjang di balik jabak, buka baju kok apa semua, telanjang ding 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 ding. Mu suka kuat, mu buat gitu lah. Pasal suka kuat sangat. Jawabnya makruh, tak ada orang tengok. Tetapi kalau panas sangat dia telanjang, harus. Jadi tidur tak ada masalah. Nak, kadang-kadang kita pakai kipas, tapi kipas kita tak cukup power. Nak, jadi panas. Dia pun buang kain, tidur telanjang, tak ada masalah. Melainkan tidur dengan kawan-kawan, tak boleh lah. Jadi kalau tidur dengan isteri boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Pasal isteri kita. Sebab bila kita jawab nikah tu maknanya termasuk segala hukum-hukum tidur. Aku terimalah nikahnya. Bila dikatakan sah, terima kata sah tak? Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tok Imam tu bertanya, Tok Bila, sah? Sah. Sah, 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 sah. Apa yang sah? Nikah ini sudah sah, maka mereka berdua sudah tidak ada aurat lagi, boleh tidur telanjang, boleh masak telanjang, semua boleh. Itu termasuk tak? Termasuk. Suami wajib tanggung nafkah, isteri tak boleh keluar rumah dah kalau tak minta izin. Boleh buat apa saja suami isteri, melainkan dubur dan farak pada ketika uzur. Betul tak? Itu makna berumah tangga. Itu tak nampak tu, duk nampak jimak je. Faham? Sebenarnya bukan jimak saja rumah tangga, tetapi hiburan. Faham? Hiburan. Hiburan dia berhibur, bermain-main dengan suami isteri. Dalil, bila Abdul Rahman bin Auf kahwin, Nabi tanya, hal bikra am sayyiba? Kamu kahwin anak dara atau janda? Jawab Abdul Rahman bin Auf, sayyib. Nabi tanya balik, kenapa tak nikah dengan anak dara? Tula ibuka wa tula ibuha. Faham tak? Kenapa tak kahwin dengan orang muda-muda? Kamu boleh bermain-main bila berkahwin. Jadi bukan jimak saja, bermain-main. Kita pernah tak main dengan bini kita? Jarang. Siapa masih malam Jumaat, jimak saja. Okey, ready, beres. Bermain tak main, patut main. Faham tak? Main lambung-lambung, main apa? Main boxing, main tomoy. Main lempo-lempo batu selambuk. Main sembunyi-sembunyi. Itu main. PlayStation. Bermain dengan isteri. Seronok tak? Seronok ah. Sebab tu carilah yang boleh bermain. Jangan cari tua-tua sangat, main kerja-kerja. Tak boleh main kerja-kerja, dah tua dah. Tua kan? Laki lari, bini lari dulu dah. Bini 45, laki 76. Bini lari, laki cari. Okey lagi, lepas tu laki pula lari, mati terus. Tak boleh